Hai guys, hari ni Akak Santai nak share dengan korang resepi jejari ayam untuk anak-anak yang susah sangat nak makan. Kalau makan ni, mesti diorang suka tambah-tambah sampai habis. Bahan-bahan yang diperlukan, pertama sekali kita mesti kena ada dada ayam. Korang flatkan dia dulu, korang potong dia. Lepas tu korang slicekan dia panjang-panjang macam bentuk jari jemari, okey? Okey, ni ayam yang tadi dah siap potong. Okey, bahan yang kedua kena ada daun bawang. Ambil sikit je. Okey, lepas tu kita kena ada sos tiram. Kita masukkan dalam satu sudu. Tambahkan setengah sudu lada sula. Lepas tu kita masukkan sedikit garam secukup rasa. Lepas tu letakkan tepung jagung. Tepung jagung ni dalam 2 sudu makan. Lepas tu 1 biji telur. Gaul-gaul sebati macam tu. Bagi dia light-light macam tu je. Bahan terakhir kita perlukan adalah breadcrumb. Kita salutkan ayam dengan breadcrumb. Okey, salut macam ni ya. Okey, boleh buat dekat semua ayam tadi. Tu jom kita masak. Minyak pun dah panas. Dah boleh masukkan jejari ayam. Okey, dah siap. Mudah je kan?